pengukuran batimetri. Di dalam kandungan topik pengukuran batimetri, kita akan lebih kepada apa itu ukur batimetri dan juga prosedur pengukuran batimetri. Apakah itu pengukuran batimetri? Ukur batimetri merupakan satu pengukuran kedalaman air serta memetakan ciri-ciri atau sifat di dasar laut. Di dalam ukur batimetri ini terdapat pelbagai kaedah yang boleh kita gunakan dan bersesuaian dengan keadaan di sekitar pengukuran kita. Antaranya adalah single beam ataupun pemerung gema tunggal, multi beam pemerung gema berbilang alur, ADCP dan sebagainya. Tujuan untuk mendapatkan pengukuran batimetri ini adalah mendapatkan nilai kedalaman air dan selain itu ia juga digunakan bagi tujuan penyelidikan, tempatan banjir, kejuruteraan dan pengukuran yang lain. Baiklah, mari kita lihat pada gambar rajah ini. Tuan-puan boleh lihat kepada gambar rajah ini di mana transducer dipasang di bawah boat yang berperanan dalam memancarkan gelombang akustik daripada transducer ke dasar laut. Dan signal daripada transducer ini akan dipantul semula daripada dasar ke transducer. Dan nilai ini adalah dikenali sebagai kedalaman air di mana jaraknya dikira seperti formula di sebelah ini, iaitu D jarak bersamaan dengan 1/2 darab dengan H laju air dan juga masa yang diambil daripada transducer ke dasar dan dari dasar ke transducer. Dan inilah nilai kedalamannya. Di dalam pengukuran batimetri terdapat beberapa prosedur yang perlu kita patuhi dan ikuti. Yang pertama ialah perancangan. Kedua, kerja lapangan. Ketiga, pemprosesan data selepas kita memperolehi data-data daripada kerja lapangan. Dan akhir sekali adalah penghasilan carta batimetri. Perancangan. Perancangan pertama adalah arahan kerja daripada ketua pasukan. Ketua pasukan akan memperolehi satu task ataupun satu permintaan daripada klien mengenai pengukuran hidrografi. Di sini sebagai seorang ketua kumpulan ataupun seorang ketua dalam kerja-kerja pengukuran hidrografi, beliau perlulah menetapkan kawasan pengukuran, masa dan tarikh dan juga jangka masa pengukuran ini akan siap, pengurusan kenderaan iaitu daripada tempat kerja ke kawasan survey dan juga tenaga kerja, berapakah bilangan pekerja yang diperlukan dalam satu-satu kerja-kerja pengukuran hidrografi. Yang kedua, yang penting dalam perancangan adalah pengiraan garisan sounding ataupun garisan perum. Garisan sounding ini terdiri daripada dua, iaitu garisan perum iaitu survey line dan juga garisan semak iaitu kita panggil sebagai check lines. Panduan dalam membuat garisan ini adalah seperti berikut. Baiklah, bagi garisan perum ataupun sounding line, pengukuran bagi single beam ia perlulah berserenjang dengan garisan kontur kedalaman kawasan pengukuran. Manakala bagi garisan semak ataupun check lines, ia perlulah berserenjang dengan garisan perum iaitu garisan sounding line. Ini adalah contoh pengiraan jarak selang garis perum dan garis semak. Di sini diberi persoalan skala pengukuran di dalam 1/5000 dengan 5 mm di atas kertas bagi garis perum dan 10 cm di atas kertas bagi garis semak. Maka bagi jarak selang antara garis perum adalah 5 mm didarabkan dengan 5000 bersamaan 25,000 mm dan unit milimeter perlu ditukarkan kepada meter dan kita akan peroleh jarak selang antara garis perum di antara garis perum yang lain adalah sebanyak 25 meter. Manakala bagi jarak selang antara garis semak
10 cm di atas kertas didarabkan dengan 5,000 bersamaan dengan 50,000 cm, dan unit centimeter kita tukarkan kepada meter dan kita akan perolehi sebanyak 500 meter jarak selang di antara garis semak yang pertama dan garis semak yang kedua. Baiklah, jarak di antara garis perum dan garis semak sudah ditentukan, jadi kemudian kita perlu menentukan bilangan garis perum yang perlu ditetapkan. Baiklah, mari kita lihat gambar rajah ini. Untuk menentukan bilangan garis perum, kita perlu mengetahui keluasan kawasan pengukuran. Di dalam gambar rajah ini, keluasan pengukuran adalah di dalam nautical miles ataupun batu nautika. Maka kita perlu tukarkan unit batu nautika kepada kilometer terlebih dahulu. Pengiraannya adalah di sebelah ini. Baiklah, 1 batu nautika bersamaan dengan 1.852 km, di mana 5 nautical miles didarab dengan 1.852 bersamaan dengan 9.26 km dan bersamaan dengan 9,260 meter. Kemudian, jarak tersebut perlulah dibahagikan dengan jarak selang garis perum yang kita kira terlebih dahulu. Ya, 9,260 meter dibahagikan dengan 25 meter, kita akan memperolehi sebanyak 371 bilangan garis perum. Manakala jarak keseluruhan garis perum adalah 371 bilangan garis perum didarabkan dengan 2 batu nautika bersamaan dengan 742 batu nautika. Dan untuk mendapatkan masa pengukuran bagi garis perum ini adalah 742 batu nautika dibahagikan dengan 6 knot bersamaan dengan 124 jam. Ini adalah gambar rajah yang menunjukkan garisan garis perum, iaitu daripada garisan yang pertama sehingga garisan yang terakhir, sela garis perum di antara satu garis ke garisan yang berikutnya, dan garis perum ini adalah berserenjang dengan garis kontur laut ataupun garis kontur kawasan pengukuran. Bilangan seterusnya adalah pengukuran butiran dan nilai aras laras ataupun leveling. Jika di satu kawasan tersebut sudah diketahui nilai aras laras, kita boleh mengambil nilai aras laras tersebut sebagai rujukan. Manakala jika tidak terdapat nilai aras laras di kawasan terhampir, temporary benchmark perlulah dibina terlebih dahulu. Dan seterusnya, kita perlulah dapatkan pengukuran butiran di sekitar kawasan pengukuran. Ini adalah untuk mendapatkan maklumat di atas darat di mana ia diperlukan dalam pencartaan batimetri nanti. Kemudian, kerja lapangan yang seterusnya adalah cerapan pasang surut ataupun tidal observation. Cerapan pasang surut diperlukan di dalam kerja-kerja hidrografi kerana adalah kerana supaya kedalaman yang kita perolehi dapat dilaraskan kepada datum perum. Cerapan pasang surut dilakukan untuk memahami fenomena pasang surut di sesuatu tempat. Manakala dalam kerja-kerja hidrografi ini, kebiasaannya cerapan pasang surut akan dilakukan 10 minit lebih awal sebelum kerja-kerja pengukuran dijalankan. Kaedah cerapan pasang surut ini boleh dilakukan secara manual ataupun menggunakan automatic tight gauge. Gambar rajah ini menunjukkan cerapan pasang surut secara manual dan juga menggunakan Vailport automatic tight gauge.
Jika menggunakan cerapan pasang surut secara manual, kita memerlukan pencerap untuk mengambil bacaan pasang surut tersebut. Jika kita menggunakan Vailport Automatic Type Gauge, kita boleh rekodkan nilai bacaan tersebut, nilai bacaan pasang surut, tanpa perlu menunggu ataupun mengambil bacaan pasang surut. Pengiraan cerapan pasang surut. Nilai kedalaman sebenar diukur dari datum carta atau chart datum atau datum pengukuran ke dasar. Ini adalah kerana nilai kedalaman sesuatu kedalaman air tidak dicartakan dari permukaan air ke dasar kerana nilai kedalaman dari permukaan air adalah dinamik disebabkan oleh pasang surut air. Justeru itu, nilai sebenar kedalaman air perlulah dikira setelah nilai pasang surut ke datum ditolak, iaitu reduced tides. Penentu dudukan. Di dalam kerja-kerja pengukuran hidrografi, kita memerlukan satu positioning ataupun penentu dudukan bagi mengetahui nilai koordinat bagi sesuatu titik cerapan kita. Baiklah, dalam kerja-kerja pengukuran hidrografi ini, konsep DGNSS digunakan, iaitu Differential Global Navigation Satellite System, iaitu pembetulan jarak antara satelit dan penerima GNSS yang telah diketahui kedudukannya. Di sini sistem satelit akan menghitung semula titik tersebut dan kedudukan yang dihitung oleh penerima GNSS akan dibandingkan dengan kedudukan sebenar bagi mendapatkan pembetulan di dalam bentuk X, Y dan Z. Ini adalah satu gambar rajah konsep DGNS, di mana stesen yang diketahui kedudukannya berada di atas darat, dan bagi penerima GNSS di atas bot ini adalah kedudukan yang tidak diketahui. Kalibrasi bar check. Dalam kalibrasi bar check, prosesnya adalah kita perlu menurunkan bar besi ke bawah bot pada satu kedalaman yang diketahui dan bacaan perlulah direkodkan pada echo sounder. Sekiranya bacaan di echo sounder tidak sama dengan senggatan bar yang diturunkan, ia perlu dibetulkan pada sound velocity unit di echo sounder. Kebiasaannya, kaedah kalibrasi bar check ini perlulah dilakukan pada kawasan yang mempunyai kedalaman kurang daripada 30 meter. Kaedah ini perlulah dilakukan sebelum dan selepas perumahan selesai. Berikut merupakan gambar rajah bagi bar check calibration. Jika diperhatikan, ini adalah antena GNSS dan ini adalah transducer. Dan bar check plate ini berada di bawah transducer. Kebiasaannya, kita menurunkan sebanyak 2 meter. Bagaimana kita nak mengetahui bahawa turunkan itu adalah sebanyak 2 meter? Pada bar tersebut terdapat senggatan, di mana setiap senggatan adalah sebanyak 1 meter. Jadi, dalam kerja pengukuran bagi semakan bar ataupun bar check calibration ini, kita akan menurunkan sebanyak 2 senggatan yang mewakili sebanyak 2 meter. Dan untuk nak mengira ataupun untuk membuat kalibrasi ini, kita haruslah turun lebih kurang dalam 10 meter. Kemudian, pemprosesan data. Dalam kerja-kerja pengukuran hidrografi, terdapat beberapa perisian yang boleh digunakan dalam pemprosesan data pengukuran hidrografi, sama ada single beam ataupun multi beam. Di antaranya adalah Quincey, HYPACK, HydroPro Navigation dan CARIS. Di dalam khusus asas bagi pengukuran hidrografi ini, kita tidak memperlihatkan ataupun kita tidak menunjukkan cara-cara pemprosesan data-data hidrografi. Untuk nak dapatkan ataupun untuk
mengetahui cara pemprosesan data hidrografi ini, tuan-puan bolehlah mengikuti kursus bagi hidrografi lanjutan. InsyaAllah kita akan tunjukkan cara-cara proses data hidrografi di dalam kursus lanjutan hidrografi yang berikutnya.